Okay guys, so sebelum ini saya pernah review korang Honda WRV. Okay, so mungkin bulanan dia dalam 1000 lebih sikit, mungkin ada mahal sikit. Kalau korang nak cari budget sikit, boleh try yang inilah, Baru 2 Ativa. Okay, so ini model tahun 2021 1.0 spec heavy. Okay, so bulanan dia anggaran dalam 580 plus and minus. Harga pun tak mahal. Dia lebih kurang macam satu Myvi sahaja. Okay, yang ini korang kena ready down payment dalam 10%. So anggaran dalam RM5,000 lah. So kereta boleh buat full on. Okay, itu pun tengok diorang punya dokumen lah. Untuk selamat sikit boleh sediakan down payment. Okay, so untuk Pro 2 Ativa ni dia 1.0 turbo. Jangan tengok dia 1.0 turbo. Power memang ada. Nak naik genting memang tak ada masalah. Okay, design belakang pun sporty. Tambah sikit pun kit, memang nampak garang dah. Okay, kereta ni ada keyless entry. So dalaman dia korang boleh tengok, size pun ok jugalah. Kalau nak kata besar sangat, dia tak besar sangat sebab ini compact SUV. So kerusi dia ni spec heavy ni, dia ada 2 tone lah. Full leather seat, LED assist, cruise control semua dah ada. Alright, semi auto pun ada. Sebab saya sendiri pakai Ativa, jadi saya tahu lah memang sangat-sangat sedap pakai kereta ni. Okay, so untuk dia punya door lock kat sini tau, ramai orang tak tahu door lock dia ada dekat sini. Okay, so tengok belakang punya seat, ruang pun ok lah. Kalau duduk 5 orang ngam-ngam muat sahaja. Okay, so kawan-kawan, kalau berminat dengan Pro 2 Ativa ni, boleh komen bawah ataupun PM saya.